saya melakukan satu rompakan bersenjata yang mana ketika kejadian tu telah menyebabkan kematian dan berlakunya kerugian. Jujurnya anak saya tak pernah datang melawat. And then soal anak ni, saya hanya dapat dengar suara anak saya ni selepas 12 tahun. Saya rasa saya orang paling ego kat dunia ni. Duduk di satu tempat yang saya berkuasa. Tanpa kita sedar, tiba-tiba hari ni kita bersembang, tapi esok dia dah bakal jadi mayat. Saya kalau nama penuh tu panjang, jadi saya panggil nama saya Din saja. Saya berumur 39 tahun dan saya berasal dari Perak. Sebelum saya kena tangkap, saya bekerja sebagai ATM planner lebih kurang 3 tahun lebih. Boleh abang cerita sikit macam mana kehidupan abang waktu tu? Biasa setiap hari ialah saya buat forecasting untuk loading mesin-mesin ATM, kita buat collection and then kita buat semua yang berkaitan dengan mesin ATM. Okay. Macam mana bila kita nak loading, dekat mana kita nak loading, berapa amount kita nak loading, semua tu saya punya tugas. So abang adalah mengepalai sesuatu mesin tu lah. Mesin dalam dia orang punya setempat tu, saya tentukan apa yang dia kena buat. Boleh kongsi tentang secara ringkas kesalahan yang membuatkan abang berada di dalam? Okey, kesalahan saya pada tahun 2012, saya melakukan satu rompakan bersenjata yang mana ketika kejadian tu telah menyebabkan kematian dan berlakunya kerugian. And then bermula dari tarikh itu, selepas berlaku kejadian tu dan saya kena tangkap, and then saya melalui proses perbicaraan lebih 4 tahun, and then tahun 2016 saya jatuhkan hukuman mati. Pada masa tu, apa yang membuatkan abang membuat keputusan untuk melakukan sedemikian? Sebenarnya lebih pada pengaruh kawan. Sebab benda tu kita dah terbiasa buat sebelum ni. Jadi apabila kita dah bekerja, kawan kita pun masih ada. Jadi bila diorang tahu saya ni bekerja dengan cara kerja saya, dan diorang pun bertanya kepada saya, boleh tak kalau kita orang nak buat job macam ni, kau boleh tolong adjust tak? Kau boleh tolong tak macam mana kita nak buat? Sebenarnya awalnya saya tak nak buat. Sebab kita nak buat benda tu di tempat kita cari makan. Ini kalau berlaku sesuatu, katakan kita ni terkantoi atau apa-apa, orang akan suspek orang yang buat di situ. Jadi mula-mula saya banyak kali ni tak ni kan. And then bila selalu sangat dia orang bertanya, and then macam-macam ada masalah-masalah lain yang muncul, yang menjadi trigger untuk kita buat benda tu. Akhirnya saya pun termakan dengan pujuk kayu dia orang, and then saya pun rancang macam mana saya nak ambil. Nak ambil duit. Abang membuat perancangan tu lah dan melibatkan kematian. Yang kali ini melibatkan kematian. Kalau abang ingat balik sekarang, waktu ketika tu kan, apa abang rasa sekarang? Rasa menyesal tu sentiasa macam kalau ayat klise dia sentiasa menghantui diri. Sebab kita mengambil nyawa orang yang tak berdosa, orang tu tak ada salah apa pun dengan kita. Tiba-tiba kita bom dia meninggal dunia. Dia meninggalkan keluarga dia dan apa saja dia tinggalkan dekat belakang. Memanglah kita rasa dia dah pergi dah, tapi sebenarnya kita pun tetap ada kesan dalam diri kita. Sampai sekarang abang masih ada rasa? Tak ada rasa. Sebab saya rasa bersalah tu sentiasa ada dalam diri. Kalau ikutkan tempoh abang di sini, agak-agak bila abang akan keluar? Asalnya saya dijatuhi hukuman mati. And then pada tahun 2024, saya dapat buat pindaan hukuman dan hukuman saya dipinda kepada hukuman 36 tahun dan juga 12 sebatan. Dan saya akan dibebaskan pada tahun 2036. Kalau ditakdirkan bang, kalau ditakdirkan memang abang dapat keluar, walaupun 2036 tu jauh sangat kita nak pandang kan, apa abang nak buat in the first place? Dalam yang pertama sekali kalau saya bebas, kalau seandainya lah tahun 2036 itu ibu dan mak ayah saya ada, dia akan biru walidain, akan beri khidmat untuk mak ayah kita. Sebab itulah yang terbaik. Sebab kita selama ni kita buat macam-macam benda-benda yang menyakitkan hati mak ayah kita. Dan kita buat benda-benda yang tak sepatutnya, yang memalukan dia orang. Dan Allah bagi kita ujian, Allah bagi kita dudukkan tempat ini untuk kita berfikir tentang banyak perkara. Waktu dulu kita tak fikirkan tentang betapa besarnya kasih sayang mak ayah kita. Tapi apabila kita berada di sini, kita duduk tempat macam ni, kita dapat melihat siapakah sebenarnya yang lebih menyayangi kita.
Dalam keadaan kita macam ni yang mungkin ada orang yang tak boleh nak terima hakikat kita berada di sini. Tapi mak ayah saya ada sentiasa memberi sokongan untuk saya. Dia tak pernah lupa kepada saya. Sentiasa bagi semangat kepada saya. Kata-kata semangat daripada mak ayah saya itulah yang jadikan saya kuat. Bercakap pasal keluarga tadi, mungkin adakah keluarga abang melawat? Alhamdulillah. Parents lah. Parents, adik-adik semua. Anak? Anak, cerita pasal anak tu panjang. Jujurnya anak saya tak pernah hantar melawat. And then soal anak ni, saya hanya dapat dengar suara anak saya ni selepas 12 tahun. Selepas 9 tahun dia. Selepas 12 tahun saya di penjara, baru saya dapat dengar suara anak saya. Dengar suara saya tak. Ketika itu umur anak berapa bang? Tahun 2023. Umur dia masa tu 14 tahun. Macam mana respon anak waktu tu? Satu ayat yang dia cakap dengan saya yang saya tak boleh lupa sampai bila-bila. Dia kata dia rindu saya. Allah Akbar. Saya tak pernah nak terfikir anak saya akan cakap macam tu, dan saya tak pernah terfikir saya akan dengar suara anak saya. Sebab kita dah berpisah lama, and then yalah, fahamlah dengan masalah rumah tangga yang dah bercerai-berai dengan bekas suami yang duduk dalam penjara macam ni. Dia ada banyak isu. Jadi anak tu pun sebenarnya dia membesar dalam keadaan tertanya-tanya, dan saya percaya dia membesar dalam keadaan dia tertekan sebenarnya. Daripada cerita pasal kawan-kawan yang cakap macam-macam. Masih ingat tak tanggapan pertama waktu abang memulakan langkah ke dalam penjara? Abang ingat tak macam mana perasaan dia tu? Cerita tahun 2012. Masa tu saya kena tangkap, first time saya tangkap dan masuk penjara Sulaiman di penjara Taiping. Di penjara Taiping? Penjara Taiping ni penjara lama. Jadi first time bila masuk penjara tu, dia rasa macam kita ni macam down. Terus kita down, kita rasa macam kita ni useless, kita ni macam kita kecewa dan macam-macam lagi perasaan yang tak baik. Dan bila dah datang perasaan macam tu, masa saya mula-mula masuk penjara, saya rasa family aku pun tak akan datang jaga aku. Tapi saya silap sebab minggu pertama saya masuk penjara, keluarga saya datang melawat. Bila keluarga saya datang melawat, yang bercerita, dia bercakap, bagi nasihat. Waktu tu pun walaupun dia orang bagi nasihat, kita masih lagi macam, kita ada masih, tak tahu rasa macam mana. Rasa yang tak apa nak baik rasanya. Dan saya ambil masa yang lama juga untuk untuk kembali normal, untuk kembali tak stres, untuk kembali hidup dalam keadaan yang okey. Apa perkara besar yang abang rasa dekat dalam ni abang tak boleh lupa? Yang saya nak fikirkan banyak, tapi yang paling jelas dan nyata apabila saya tengok kawan-kawan yang kita duduk sekali, main sekali, tiba-tiba pergi depan mata kita. Kita sedar, bangun pagi dah meninggal. Hari ni kita sama-sama makan ni, sama-sama duduk, tiba-tiba kena angkat, bawa pergi bilik gantung. Tanpa kita sedar, tiba-tiba hari ni kita bersembang, tapi esok dia dah bakar jadi mayat. Saya nak tahu macam mana abang punya karakter tu sendiri before abang masuk sini. Saya rasa saya orang paling ego kat dunia ni. Sebab saya duduk di satu tempat yang saya berkuasa. Dan saya boleh bagi arahan, even pada engineer saya pun saya boleh pakai macam tu je. Saya berkelulusan SPM. Jadi waktu tu dengan saya ada rasa ego. Abang ada rasa kuasa? Saya memang kuasa sebab memang saya suka bagi arahan yang mampu-mampu, dan arahan saya ialah arahan yang muktamad. Saya tak suka orang nak pertikaikan apa yang saya bagi. Ego yang paling tinggi. Perubahan diri abang sendirilah yang abang sendiri perasan. Pada ikutkan perubahan ni orang yang kena tengok kan, tapi mungkin abang perasan dengan perubahan yang ada dalam diri abang. Tak salah orang nak rasa apa, orang apa yang orang nampak, apa yang orang lihat itu tak pasti. Tapi apa yang saya rasa yang pertama sekali, saya rasa lebih sedar diri. Saya lebih menghargai setiap apa yang saya ada. Yang keduanya, perubahan yang saya dapat rasa, kita kuasa boleh kita buang segala ego yang ada dalam diri kita. Biarlah orang melihat kita ni macam biasa, orang lihat kita ni tak ada apa-apa pun. Biarlah apa yang orang pandang pada kita, tapi kita jadi diri kita sendiri. Kita jangan hipokrit dengan benda-benda yang tak sepatutnya. Kita buanglah ego dalam diri kita. Yang ketiganya, saya rasa saya banyak lebih slow. Jadi relax. Tak ada lah nak pergi, nak merapu-rapu, nak marah orang, nak bergaduh. So mungkin apa pesanan abang ataupun apa yang abang boleh bagi nasihat untuk orang yang macam mungkin janganlah buat. Janganlah buat.
sebelum saya cerita macam tu kan, ingat, kalau kita berkawan dengan orang yang jadi tukang jual minyak wangi, kita akan dapat harum semerbak minyak wangi. Kalau kita berkawan dengan tukang besi, kita akan dapatlah serpihan-serpihan besi. Bila kita dengar kawan-kawan kita ajak buat benda-benda macam ni, jomlah kita buat benda tu, jomlah kita buat benda ni. Jangan kita terlampau mudah kita nak ikut dia orang. Jangan terlampau mudah untuk kita terpedaya dengan apa yang dia cakap. Fikirkan kesan dan juga akibat atas apa yang kita buat.